Jika solat pakai kain pelekat, adakah kena pakai seluar dalam untuk tutup aurat? Pelik-pelik orang Putrajaya ni. Dia biarlah dia nak tanya tak? Tak tahulah persis mana. Tapi gitulah. Kadang-kadang soalan tu bunyi macam bodoh. Bang, bunyi je. Padahal memang soalan bodoh. Tapi tak apa. Sebab kita bodoh sekali saja ketika nak bertanya. Lepas bertanya, hilang bodohnya selama-lama. Syaitan ni jahat. Dia kata, Syekh, mu jangan tanya. Nanti mu tanya, orang kata mu bodoh. Kita pun, betul juga. Okey, Tang, aku tak tanya. Bila tak tanya, sampai mati bodoh. Betul tak? Jahat datang. Baik. Dia kata dia semayang pakai kain pelekat. Kena pakai pula seluar dalam. Habis benda nak kena kabur. Dengar baik-baik. Aurat ketika solat, kalau laki-laki lah, bainas surrah wa rukbah, wajib tutup antara pusat sampai ke lutut. Bila tu? Jika kita tidak ada lagi pakaian lain. Dia orang miskin, apa kedana. Kalau macam kita sekarang, kita ikut cara Rasulullah dengan pakai comel-comel, pakai baju, pakai kain, pakai seluar. Okey? Kalau pakai kain sehelai, nampak tak lagi aurat? Tak nampak dah, sah semayang. Adakah kena pakai seluar dalam? Jawabnya begini. Kalau boleh kita pakai kain belah luar, pakailah sehelai seluar sebelah dalam. Nampak? Sebab kadang-kadang kain itu terkoyak, ada lagi seluar. Kadang-kadang kain itu tercabut, ada seluar backup. Faham lagi? Contohnya kalau gaduh-gaduh, dia tengah pakai baju, duduk dekat nak sekilas kain, baru keluar, baru ambil wuduk. Orang pun komen Allahu Akbar, dia pun gaduh-gaduh kilas. Faham? Luar dalam tak pakai, masuk sah depan. Bila duduk tahiyat, orang duduk atas kain dia, kiri kanan orang gigit kain dia. Faham lagi? Kilas pula tak kuat. Bila imam naik, dia pun naik juga. Dua tu tahiyat lagi, dia dah berdiri, kain dia masih tahiyat. Ni masalah. Faham? Memang pindah. Puang-puang balik batu pahat. Ni masalah. Jadi mengaibkan. Jadi kalau boleh, pakailah satu lagi pakaian yang jika jatuh, maka ada lagi pakaian mereka. Satu lagi imam-imam lah, ataupun orang yang pakai jenis jubah yang plain, terang. Kalau boleh janganlah pakai sebelah dalamnya itu seluar dalam. Sebab masih dia sujud tu buruk benar rupanya. Jelas nampak underwear. Boleh baca pula krokodil. Faham lagi? Tak comel jadi. Pakailah seluar panjang. Betul tak? Kena molek tu ada lubang pula. Berlubang-lubang sekali, macam miskin benar. Tak comel. So jubah putih, ada pakai underwear sujud, jadi berbekah lagu tu, tak comel. Pakai seluar panjang. Ni ada jual banyak seluar panjang. 10 riyal, 5 riyal saja. Tapi kalau setakat soalan kain pelekat saja dah tutup aurat, hukumnya sah.